Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke modul pertama bahagian ketiga. Kita masih lagi di dalam modul pertama bertajuk Dunia Income Seumur Hidup. Dan di dalam video ini kita sentuh sedikit dua jenis aktiviti income pasif. Sebelum ini kita dah sentuh tentang cash flow quadrant daripada Robert T. Kiyosaki ini, iaitu sebelah kiri adalah aktiviti untuk menghasilkan income aktif. Sebelah kanan pula adalah aktiviti untuk menghasilkan income pasif. Jadi apakah dua jenis aktiviti untuk menghasilkan income pasif yang boleh anda lakukan? Sudah semestinya adalah B dan I. Apa B dan I itu? Memiliki big business ataupun menjadi investor. Maksudnya anda mesti ada bisnes sendiri ataupun anda menjadi pelabur. Pertama, ianya memerlukan orang untuk bekerja bagi pihak anda, untuk bisnes anda. Yang kedua, anda memerlukan duit untuk menghasilkan duit. Jadi dua jenis aktiviti tersebut sahaja di dalam kategori untuk menghasilkan income pasif seperti yang disenaraikan oleh Robert T. Kiyosaki di dalam Rich Dad Poor Dad. Jadi kita lihat di sini sekali lagi dua jenis aktiviti income pasif. Pertama, memiliki bisnes besar dan melakukan pelaburan. Itu yang kedua. Memiliki bisnes besar. Bisnes besar di sini tak pula dinyatakan besar mana, tapi apa yang boleh saya katakan kepada anda ialah anda bukan buat kerja sendiri. Anda upah orang melakukan kerja di dalam bisnes anda. Itu adalah bisnes. Kalau anda sendiri yang buat kerja di dalam bisnes anda, itu adalah kerja sendiri. Dan kadang-kadang bisnes ini memerlukan modal untuk memulakannya. Jangan buat pinjaman untuk memulakan bisnes, sebab anda tak tahu risiko bisnes ni macam mana. Kadang-kadang sekiranya anda pergi pinjam alung ke, kemudian baru nak belajar buat bisnes, cari pasal semua tu. Gunakan duit yang ada sahaja. Kalau anda ada RM100, start dengan RM100. Kalau anda ada RM10,000, start dengan RM10,000. Tak ada masalah. Ada bisnes yang boleh dimulakan dengan modal yang amat rendah. Jadi last sekali, orang kerja untuk anda. Ini adalah kategori untuk memiliki bisnes yang besar. Yang kedua, melakukan pelaburan seperti simpanan, saham, hartanah. Mungkin ini adalah sedikit advance kepada mereka yang belum menghasilkan income pasif lagi. Tapi untuk yang ada duit dan banyak, boleh buat simpanan, beli bond, saham dan beli hartanah. Dan seperti yang saya katakan, perlu ada duit untuk buat duit. Tetapi yang bestnya, duit kerja untuk anda, bukan anda bekerja untuk duit. Okey, jadi itu adalah dua jenis aktiviti untuk menghasilkan income pasif. Dan saya tambah lagi aktiviti ketiga untuk formula income seumur hidup ini, iaitu aktiviti untuk menghasilkan income pasif. Leverage ke atas bisnes besar dan menggunakan orang, bukan pekerja anda sendiri. Sistem dan compounding effect untuk mencipta income tanpa had anda, income pasif. Contohnya di sini ialah Ultimate Referral Program ataupun dan network marketing. Okey, bila sebut kataan network marketing, ramai yang macam-macam lah dia punya tanggapan, dia punya persepsi, dia punya reaction. Tetapi kalau kita cerita pasal referral program, pula okey pula. Kita cerita pasal direct selling, orang tak berminat. Tapi kita cerita pasal jual produk di internet, ramai pula yang berminat. Jadi semuanya perspektif aja. Tetapi yang paling pentingnya di sini, ini adalah aktiviti ketiga, aktiviti yang boleh menghasilkan income pasif buat anda. Jadi leverage ke atas bisnes ini. Bisnes network marketing ini adalah bisnes yang besar. Referral program adalah bisnes yang besar. Jadi anda perlu tahu macam mana untuk ambil peluang ini. Peluang untuk mencipta income pasif melalui bisnes besar ini. Sekarang kita masuk pula ke topik seterusnya, iaitu tindakan pertama anda untuk menghasilkan income pasif. Apakah tindakan pertama anda? Mungkin anda terus buat ini, terus dapat duit. Tidak jawapannya. Okey, jawapannya ialah dapatkan ilmu yang mencukupi daripada sumber yang dipercayai dahulu. Contohnya, anda dapatkan ilmu tentang income pasif ni melalui formula income seumur hidup. Anda tonton video ini adalah ilmu untuk anda, dan saya harapkan anda praktikkan ilmu yang saya sampaikan kepada anda ini supaya ianya juga menjadi saham akhirat untuk saya. Dari mana lagi sumber ni? Sumber buku-buku keuangan. Buku-buku keuangan contoh saya dah bagi kepada anda 3 contoh. Buku Rich Dad Poor Dad, buku How to Get Rich Without Winning the Lottery. Nak sebut pun susah. Yang ketiga ialah The Parable of the Pipeline. Ini 3 buku yang saya rasa anda mesti baca. Banyak lagi buku di sana, di luar sana tu. Buku yang ditulis oleh Azizi Ali sebagai contoh. Buku yang ditulis oleh Robert Kiyosaki, ada banyak buku. Okey, pergi ke seminar.
hadiri coaching, kelas bisnes dan sebagainya. Dapatkan ilmu ini. Dapatkan ilmu barulah. Lepas dapatkan ilmu, baru anda boleh praktikkan apa yang anda pelajari. Sebagai contoh, sekiranya anda nak jadi engineer, anda mesti buat apa? Masuk universiti 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Barulah lepas tu, lepas belajar, baru anda boleh jadi engineer, kan? Macam tu. Anda dapatkan ilmu dahulu. Dan ilmu ini digunakan untuk mengenali dan memilih peluang yang bersesuaian dengan diri anda. Inilah pentingnya. Kadang-kadang orang buat sesuatu tu dia tak tahu pun. Dia main hantam je, dia main ikut cakap orang lain. Dan akhirnya dia tertipu. Skim Pak Mantelo sebagai contoh. Ini yang memang cerita yang lama. Dah gulung tikar. Kemudian ada yang benda baru macam Swiss Cash. Saya dah bagi warning dulu pun, mungkin anda dah terlupa pasal Swiss Cash, dan sekarang ada banyak lagi lah yang saya nasihatkan pun. Ada yang dengar, ada yang tak dengar. Ada yang dengar buat-buat tak tahu, ada yang dengar lepas tu lawan balik. Okey, dengar cakap orang-orang yang sudah berpengalaman. Jadi dapatkan ilmu dan gunakan ilmu ini untuk mengenali dan memilih peluang yang bersesuaian dengan diri anda. Jangan overstress diri anda untuk menghasilkan income pasif ini. Dan ilmu ini dapat kurangkan risiko gagal dan bantu anda daripada ditipu. Sebab skim cepat kaya ni pun mirip peluang cipta income pasif yang sebenar. Sebagai contoh, mungkin anda tak kenal formula income seumur hidup ni adalah peluang cipta income pasif yang sebenar. Saya rasa tak ramai yang orang tahu. Selepas diterangkan di dalam video-video yang saya berikan di dalam formula income seumur hidup ini, mungkin baru anda faham, oh macam ni peluang cipta income pasif. Oh macam ni ada peluang cipta income pasif di dalam formula income seumur hidup. Tapi ada juga skim cepat kaya kat sana nampak macam wah, memang ini peluang terbaik, tapi sebenarnya ini adalah skim cepat kaya. Ada yang letak memang produk yang betul. Contohnya saya nak ambil contoh apa, nanti sensitif pula. Tak apalah, pokok bunga lah sebagai contoh. Pokok bunga adalah produk yang betul, barang yang betul. Tetapi itu bukan tujuan utama program skim cepat kaya dicipta. Mungkin dia jualnya pokok bunga ni yang sepatutnya RM10 je, dia jual pula RM1,000. Apa jadi? Jadinya orang yang join untuk dapat duit saja, bukan untuk dapat pokok bunga tersebut. Okey, tapi peluang untuk cipta income pasif tu ada, tapi masih lagi skim cepat kaya sebenarnya. Okey, macam mana untuk kurangkan risiko gagal ni? Jawapannya adalah dengan ilmu lah. Dan ilmu ini akan dekatkan anda dengan orang-orang yang berjaya, dan ilmu ini akan buat anda berjaya. Lepas anda dekatkan dengan orang-orang yang berjaya ni, mereka ada banyak ilmu, banyak rahsia, banyak teknik, banyak strategi yang anda boleh praktikkan. Mereka juga boleh berikan peluang kepada anda sebagaimana yang saya berikan peluang ini kepada anda. Dan gunakan ilmu ini untuk anda sendiri cipta kejayaan anda dengan peluang yang saya berikan kepada anda ini. Peluang apa yang saya maksudkan nanti saya terangkan di dalam modul kedua. Okey, tak apalah, saya ceritakan terus kepada anda lah, senang sikit. Okey, peluangnya adalah dengan menghasilkan pendapatan melalui tone Excel. Okey, nanti kita cerita dengan lebih detail pasal tone Excel. Sama ada anda suka ataupun tak suka sekarang, jangan bantah-bantah. Dengar cakap saya ini dulu. Ini adalah satu peluang untuk anda, dan saya akan cerita di dalam video fish bonus ikan jerung. Tonton video tu dan anda akan faham kenapa saya katakan formula income seumur hidup ini adalah satu program yang memang betul-betul untuk tolong anda menghasilkan income pasif seumur hidup anda. Okey, jadi itu tindakan pertama anda. Bukan terus buat, tapi dapatkan ilmu terlebih dahulu. Dan ini adalah apa yang anda perlu ada. Big why. Sebelum anda melakukan sesuatu, anda mesti ada niat dan sebab. Okey, anda mesti ada sebab yang paling besar. Besar untuk anda melakukan sesuatu. Sebab itu barulah anda rasakan ianya berbaloi untuk anda lakukan. Jadi kenapa anda wajib dapat income pasif? Tanya diri anda. Ini soalan yang perlu anda jawab. Kalau tak dapat jawab ini, memang susah untuk anda menghasilkan income pasif ini, kerana anda tak ada sebab lah. Tak ada sebab, maksudnya tak boleh buat tak apalah. Jadi tanya kenapa anda mesti dapatkan income pasif ini, dan untuk siapa anda lakukan. Kadang-kadang untuk diri anda sendiri, cakap aku dah cukup dah dengan kerja sekarang. Kalau aku dapat RM500 pun dah cukup. Mana cukup RM500 kan? Kalau aku dapat RM1,000 dah cukup. Tapi apa terjadi? Anda ada seorang isteri, 5 orang anak dekat rumah. Jadi kalau anda fikirkan tentang diri anda sahaja, memang anda takkan buat lah. Takkan dapatkan income pasif ini, takkan berusaha. Tapi kalau anda fikirkan apa akan terjadi sekiranya income aku cuma RM1,000 dan aku ada 5 orang anak, ada isteri lagi yang memerlukan income aku naik kepada RM7,000. Mesti aku kena berusaha bersungguh-sungguh. Apa akan terjadi kalau aku tak berusaha, ataupun aku berusaha tak dapat income ni,
Dan tiba-tiba aku jatuh sakit, tak boleh buat kerja. Bila tak buat kerja, income tak ada. Siapa nak tanggung semua ni? Jadi kadang-kadang ni big why anda, sebab terbesar anda ini, lakukan untuk seseorang. Lakukan untuk ayah, mak. Sebagai contoh, mak kat kampung tu sakit kan. Okay, siapa nak jaga? Kalau anda pergi bekerja, memang tak ada orang nak jagalah. Macam mana nak jaga? Anda mesti pergi kerja untuk dapatkan duit. Kalau ada income pasif ini, anda tak perlu pergi kerja lagi. Anda boleh jaga mak, ayah dekat kampung. Itu sebagai contoh motivasi untuk anda. Lakukan untuk sesiapa yang anda sayang lah, sebagai contohnya. Okay. Dan apa bakal berlaku jika anda tiada income pasif ini nanti? Contohnya, saya beritahu kepada anda tadi, kalau anda ada family yang besar, kadang-kadang kita tak perasan pun. Kita tak tahu musibah ni boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Kita ingat berlaku pada orang lain sahaja, tapi sebenarnya dia boleh berlaku pada sesiapa sahaja. Kalau kita jatuh sakit, kita cuma bekerja dapat gaji setiap bulan, apakah terjadi? Gaji tersebut stop, dan di mana kita nak dapatkan income untuk menyara keseluruhan family kita? Jadi tanya, apa akan berlaku jika anda tiada income pasif ni? Barulah anda rasa nak buat, walaupun apa jenis lah, tak kisahlah. Orang cakap income pasif cara ni tak ada kelas, tak nak buat lah, lantak lah. Sebab itu mereka, untuk anda mesti dapatkan income pasif dengan cara anda sendiri, mengikut kemampuan anda sendiri. Takkanlah anda nak beli property yang berharga 1 juta kalau anda cuma mampu untuk keluarkan cuma RM350 untuk beli formula income seumur hidup. Betul kan? Ini contohnya. Dan last sekali, tulis sebab utama sebesar mungkin kenapa anda mesti dapatkan income pasif ini. Tulis sebab. Aku mesti buat ini sebab aku nak tolong mak ayah aku yang sakit kat kampung. Okay, tulis besar-besar, tak apa, biar letak dekat dinding tu. Boleh anda tengok, ini big why aku mesti buat. Kita teruskan dengan tetapkan matlamat, iaitu goal setting. Berapa RM anda nak setiap bulan? Okay, RM37,453.47 sebagai contoh. Ini memang very spesifik. Bila matlamat ini akan dicapai, letakkan spesifik yang mungkin, bulan, tahun dan sebagainya. Apa yang akan anda buat bila mendapat income yang diidamkan? Penuhi big why anda. Okey, linkkan ataupun kaitkan di antara big why anda dengan goal anda, matlamat anda. Barulah kedua-duanya boleh bergerak seiringan. Apa yang anda akan lakukan untuk dapatkan matlamat anda tersebut? Sekiranya anda ada big why, anda tetapkan matlamat, saya pasti anda akan lakukan untuk dapatkan matlamat tersebut. Dan last sekali, tulis dengan terang matlamat anda di mana anda dapat lihatnya setiap hari dengan jelas. Sebagai contoh, saya ada tulis matlamat saya tampalkan di dinding di office saya. Bila saya pergi office, saya akan tengok apa yang saya tulis tersebut, dan kalau saya tak bekerja untuk mencapai matlamat tersebut, saya akan rasa guilty. At least dia akan mengingatkan kita tentang matlamat income pasif yang kita telah set awal-awal tadi. Jadi 3 langkah simple untuk cipta income pasif. Apakah 3 langkah simple untuk cipta income pasif? Sebenarnya ini adalah sebuah video yang telah saya rakamkan sebelum ini, iaitu langkah pertama ialah kena pasti peluang, yang kedua ialah susun strategi pemasaran, yang ketiga just do it. 3 very simple je. Kena pasti peluang ini melalui ilmu yang anda perolehi melalui FISH ini, formula income seumur hidup. Susun strategi pemasaran ini kita akan cover di dalam modul selepas ini, modul yang ketiga. Modul ketiga kita akan bercerita tentang strategi pemasaran. Dan last sekali, just do it lah, just buat. Dah tahu kita ada peluang yang terbaik, kita dah ada cara-cara untuk memasarkan peluang tersebut ataupun menghasilkan pendapatan melalui peluang tersebut. Langkah seterusnya, jangan toleh ke belakang lagi, buat aja. Sebab dengan ilmu ini anda tahu peluang ini peluang terbaik, anda tahu macam mana untuk melakukan pemasaran. Kenapa saya cerita pasal strategi pemasaran? Sebab fokus kita ialah cipta income pasif secara online, dan secara online kita mesti ada melakukan pemasaran. Itulah sebabnya pilih produk ataupun aset ataupun peluang, buat pemasaran. 2 benda itu saja. Just do it. So 3 langkah simple. Kalau anda nak tahu dengan detail, anda boleh tonton video asing yang saya sediakan kepada anda, video yang membincangkan tentang 3 langkah simple untuk cipta income pasif ini. Dan last kali, anda mesti apa? Usaha dan beri masa untuk anda gagal dan berjaya. Seperti yang saya ceritakan kepada anda sebelum ini, untuk mencipta income pasif ini anda perlu bersabar sedikit sebab ianya mengambil masa. Tak seperti income aktif yang anda terima setiap bulan. Mungkin income pasif anda akan terima 6 bulan dari sekarang, 1 tahun dari sekarang, 3 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang. Kalau anda tak ada big why, anda tak ada goal ataupun matlamat yang jelas, anda akan gagal. Okey, tapi kalau anda gagal, buat permulaan tak ada masalah, sebab last sekali anda akan berjaya kerana anda tahu matlamat anda dicapai sedikit
demi sedikit, hari demi hari. Dan solat dan bersabar. Bila kita melakukan sesuatu untuk mencapai kejayaan, kita disuruh buat apa? Solat dan bersabar. Kemudian tawakal dan yakin di mana apa yang kita usahakan ini kita akan mendapat hasilnya. Dan pastikan niat anda betul. Niat anda untuk menghasilkan income pasif ini adalah untuk tujuan kebajikan, dan jangan gunakan income pasif ini untuk melakukan benda-benda yang tak sepatutnya dilakukan. Okey, saya tak perlu ceritakanlah apa yang tak sepatutnya dilakukan tersebut. Tetapkan niat anda. Tak kisah anda berjaya ataupun tak sekarang, tapi tetapkan matlamat anda. Anda mesti ada big why anda dan lakukan sehingga berjaya. Jadi jangan menyerah, kalah lah. Don't give up. Dengan itu tamatlah modul nombor 1 formula income seumur hidup, iaitu dunia income seumur hidup. Dan tahniah, saya ucapkan selamat datang ke dunia income seumur hidup, dan kita akan membincangkan dengan lebih detail lagi tentang macam mana untuk menghasilkan income seumur hidup anda ini.